Dan syukur adalah amal yang berterusan bukan hanya di dunia, tetapi sehinggalah seseorang hamba itu Allah masukkan ke dalam syurga, dia masih mengucapkan kalimah syukur. Apa dalilnya? Kata Allah Ta'ala, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Tu tak ada atas dunia kita ucap. Di syurga kelak, orang-orang yang Allah beri nikmat syurga tu, dia akan mengucapkan di antara da'wahum, seruan mereka, anilhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita kasihi, yang kita hormati barisan kepimpinan Surau An-Nur, yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat di kalangan kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan kita untuk kita berada pada tempat yang Allah Ta'ala muliakan, dan mudah-mudahan juga pada majlis yang mulia, itulah majlis ilmu, insya-Allah dengan niat kita yang ikhlas beramal semata-mata kerana Allah Ta'ala itu diterima, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Sihat jemaah semua ya? Alhamdulillah. Jadi perbincangan kita malam ini merujuk pada kitab Zainul Insan, yang mana kita sering ulang dalam kuliah kita ni. Kitab ini terbahagi kepada 3 fasal, 3 fasal yang besar. Yang pertama tentang maksiat batin. Apa makna maksiat batin? Segala perkara yang melanggar perintah Allah Ta'ala yang dilakukan dengan anggota zahir. Allah bagi anggota zahir, mata melihat, telinga mendengar, mulut berkata, perut makan, kemaluan syahwat, tangan dan kaki. Malangnya hamba Allah Ta'ala ni dia gunakan nikmat itu dengan cara melanggar perintah Allah Ta'ala. Tangan mencuri, mulut mengumpat, mata lihat perkara yang haram, telinga mendengar cacian, fitnah, dan begitu juga tangan dan kaki serta perut serta kemaluan. Masuk bab atau fasal yang kedua membicarakan tentang maksiat batin. Perkara yang sama, melanggar perintah Allah Ta'ala tetapi di dalam hati, berlaku di dalam hati. Takabbur, ujub, riya, hak ni tak nampak, tersembunyi dalam hati. Kedua-duanya adalah maksiat. Zahir juga maksiat, batin juga maksiat. Kemudian datanglah ilaj, amal-amal taat batin. Itulah dimulakan dengan amal taubat. Dah buat dosa, kalbu berdosa, hati kita berdosa, zahir kita berdosa, maka jalan pertama taat batin kembali kepada Allah Ta'ala, minta ampun, taubat dengan sebenar-benar taubat. Kemudian dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia, seperti kita sebut pada amal yang namanya sabar. Dan malam ni kita sambung syukur. Jadi syukur ni amal taat batin. Dan syukur adalah amal yang berterusan bukan hanya di dunia, tetapi sehinggalah seseorang hamba itu Allah masukkan ke dalam syurga, dia masih mengucapkan kalimah syukur.
Apa dalilnya? Kata Allah Ta'ala, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Tu tak ada atas dunia kita ucap. Di syurga kelak, orang-orang yang Allah beri nikmat syurga tu, dia akan mengucapkan di antara da'wahum, seruan mereka, anilhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian Masya Allah tuan-tuan. Tapi apakah di atas dunia ni ramai orang bersyukur? Sebab Allah kata apa? Wa qalilun min ibadiyas syakirin. Hanya sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur atas dunia. Rupanya tak ramai, kata Allah Ta'ala. Jadi insan yang Allah pilih sentiasa meletakkan syukur atas nikmat yang Allah beri. Jadi malam ni kita sedikit ambil mukadimah yang dulu dan sambung. Bila kata nak syukur tu bagaimana? Apakah cukup dengan lafaz alhamdulillah, atau dengan dituruti dengan pekerjaan dan disebut pekerjaan dan amal, ilmu, pekerjaan dan perbuatan amal? Apa yang dimaksudkan dengan syukur? Maksud syukur ialah terima kasih. Orang Melayu pun sebut terima kasih, syukur, alhamdulillah, terima kasih. Bersyukurlah kamu gaji naik. Kau kerja kerajaan, gaji naik. Allah tak banyak, dia kata, naik sikit. Kita kata syukurlah orang bagi daripada orang tak bagi. Makna syukur tu terima kasih. Syukur ni makna dia segi bahasa terima kasih. Dan ia adalah suatu pernyataan gembira, seronok, dan kerana sesuatu nikmat yang didapati. Terima kasih atas nikmat dan dia gembira dengan nikmat tersebut. Dapat nikmat, dia gembira, menzahirkan dengan rasa syukur, terima kasih. Dan hakikat syukur kepada Allah Ta'ala itu ada 3 rukun atau 3 pokok. Jadi nak menjadi hamba Allah yang bersyukur itu, maka syukurlah dengan penilaian syarak. Jadi agama kata apa? Syukur yang bagaimana? Para ulama merumuskan, diletakkan 3 pokok syukur. Jadi kena ada 3 pokok syukur. Apa dia? Pertama, mengetahui bahawa segala nikmat itu adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Jadi bila Allah berikan kesenangan kepada kita, Allah berikan 3 benda yang kita tak nak atas dunia ni. Hidup atas dunia ni 3 benda yang kita tak nak. Pertama namanya derita. Kita tidak nak hidup kita derita. Yang kedua kemiskinan. Kita tak nak, tak ada orang nak miskin. Tak ada yang nak miskin, tak ada. Yang ketiga adalah derita, kesakitan dan kesusahan. Derita, kesakitan dan kesusahan. Tak ada nak hidup susah, tak ada nak hidup melarat derita, dan tak ada orang nak sakit. Jadi bila Allah beri nikmat kepada dia, dia kata apa? Mengetahui segala nikmat itu adalah kurnia daripada siapa? Allah. Itu rukun dia, itu pokok kepada syukur. Kita kata aku kaya ni, nikmat ni bukan sebab kita pun, asbab dia daripada makhluk, tetapi hakikat dia nikmat tu daripada Allah. Kita syukur tu kerana kita nikmat tu Allah yang bagi. Kemudian dia sebut yang keduanya, nikmat daripada Allah itu hendaklah dijunjung dengan merendahkan diri. Jadi kita dah beriktikad bahawa nikmat itu datang daripada Allah, maka dengan nikmat itu hendaklah dijunjung nikmat dengan cara merendahkan diri. Dah Allah bagi harta, malan, jangan sombong, jangan takabur, jangan tamak, jangan kedekut, jangan bakhil, maksud dia. Rendahkan diri dengan nikmat Allah Ta'ala. Ada manusia dia baru diberikan sedikit kelebihan dunia, lupa diri. Kita dengar kadang orang dapat cabutan bertuah ni, kita pun teringin juga sekali-sekala je. Macam-macam masuk ni, Bank Islam masuk ni, BSN masuk, kod lah sangkut, tiba-tiba jutawan tuan. Agak-agak sombong tak? Lain macam jalan tu.
mendada lah sikit lah. Dulu sempit lah. Jadi apa pun nikmat tu, nombor 2 pokok kepada syukur adalah rendah diri, jangan sombong. Dan yang ketiganya, nikmat daripada Allah Ta'ala itu hendaklah diperlakukan dengan yang atau menurut yang disukai oleh Allah. Jadi balikkan nikmat tersebut dengan apa yang Allah suka ni, amal taat. Kita kalau suka kat orang tu, kalau orang tu ikut cakap kita, kita bos, anak buah kita lawan kita, suka tak? Tak suka. Kalau boleh kita nak dia ni sedar dirilah. Contoh dia, kalau bos yang baik, dia akan baikilah pekerja dia. Kalau bos yang tak baik, dia akan mungkin zalim, mungkin kena ke anak buah dia, dan anak buah tu juga kena sedar diri. Jadi 3 pokok ni, yang pertama adalah dia mengetahui bahawa nikmat tadi Allah yang bagi. Bila dia tahu nikmat Allah bagi, dia hendaklah junjung nikmat tersebut dengan merendahkan diri. Dan yang ketiga, dia kata hendaklah diperlakukan nikmat itu dengan sesuatu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Baik, soalan, apa yang dimaksudkan dengan mengetahui bahawa segala nikmat itu adalah kurnia daripada Allah? Jadi balik pada nombor 1 tadi, apa makna segala nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala? Maka jawabnya, kata pengarang kitab, bahawa segala nikmat, segala rahmat, segala kesenangan, segala daya dan upaya, hak ni yang ada kelebihan daripada kita, kekuatan yang ada pada kita, kesihatan yang ada pada kita ini, dan yang kita dapat adalah datangnya daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala lah yang mengurniakannya kepada kita, bukan dari yang lain daripada Allah. Bahkan ia adalah kurnia daripada Allah. Jadi sebut benda yang sama. Jadi kita kata nikmat itu Allah yang bagi, bukan daripada yang lain daripada Allah. Itu maksud kepada pokok syukur yang pertama. Soalan, datang atau kadang nikmat itu dilihat datang daripada sesama makhluk, seperti seseorang itu memberi sesuatu kepada kawannya. Faham tak maksud soalan ni? Nampak macam datang nikmat itu datang memang betul dari orang, daripada kawan. Contoh disebut ayat ni, seseorang kawan beri kelebihan kepada kawan dia. Kita nak bisnes, datang seorang kawan bagi peluang, bagi ruang, bagi modal lagi. Jadi seolah-olah kita melihat nikmat itu, kesenangan itu datang daripada makhluk. Bagaimana kita nak memurnikan pemahaman ini? Maka jawabnya, jika dilihat bahawa nikmat itu datangnya daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka itu adalah semata-mata sebab sahaja. Rupanya yang datang tolong kita tu Allah datangkan sebagai sebab untuk kita dapat nikmat tersebut. Macam tanaman yang subur, Allah turunkan hujan sebagai sebab kepada tanaman yang banyak hasilnya, subur tanahnya. Begitu Allah datangkan makhluk, namanya manusia, namanya sahabat, namanya kenalan, membantu kita, memperkenalkan kita, akhirnya kita dapat nikmat tersebut. Jadi kalau begitu kita kata, kaya ni, kesenangan yang aku dapat ni, walaupun kawan banyak, ramai yang tolong, semuanya adalah sebab daripada Allah Ta'ala, dan dizahirkan oleh Allah Ta'ala padanya. Allah yang datangkan, Allah yang gerakkan seseorang itu untuk datang kepada kita. Begitu juga kadang sebagian ulama kata, kadang-kadang kita ini diuji dengan kemarahan, supaya kita dapat beramal dengan amal sabar. Allah datangkan sebab menyebabkan kita ni marah ke tak marah, marah ke sabar. Sebab tu kita kena fikir begitu. Kadang orang tu datang mencabar diri kita, kamu ni tak pasal-pasal, ganggu hidup aku. Asbabnya Allah datangkan kita supaya kita dapat selesaikan masalah dengan cara yang betul. Yang pertama sabar, yang kedua dengan cara hikmah selesaikan masalah.
Jadi kalau nikmat Allah datangkan, Allah zahirkan seseorang, hambanya itu, makhluknya itu untuk berikan. Oleh itu hendaklah diketahui dengan bersungguh-sungguh bahawa segalanya itu nikmat adalah kurnia daripada Allah Ta'ala jua. Itu jawapan kepada pokok yang kedua. Soalan, apa yang dimaksudkan dengan nikmat daripada Allah Ta'ala itu hendaklah dijunjung, diangkat dengan merendahkan diri? Apa makna dia? Nikmat Allah Ta'ala ni kita dapat, kita mesti rendahkan diri kita. Maka jawabnya, nikmat yang kita terima itu hendaklah dijunjung dan kita hendaklah berterima kasih kepada yang memberi nikmat, iaitu siapa? Allah Ta'ala. Dan kita hendaklah suka kepadanya dan mengasihinya. Kita besar akan dia dan kita rendahkan diri kepada dia. Pokoknya rendahkan diri itu merujuk kepada Allah Ta'ala. Jangan sombong dengan yang memberikan, maha memberi rezeki kepada kita. Begitulah analoginya kehidupan kita. Memang kita sentiasa berterima kasih kepada orang yang memberi kepada kita, seperti mana anak yang memberi mengucapkan rasa terima kasih kepada ibu ayah yang memberikan nikmat kepada dia, makan, minum, pelajaran, apa-apalah yang anak nak. Ayah, saya tak tahulah sekarang ni anak-anak diajar di pra, cakap kat mak, cakap kat ayah, kalau mak ayah tolong diajar apa? Ada tak anak-anak tuan-tuan sebut, terima kasih ayah sebab belanja saya makan? Ada tak tuan-tuan? Ada kan? Sekarang ni dia tengah ajar benda tu. Terima kasih Umi, terima kasih ibu sebab belikan baju saya, contoh. Ada? Itu mengajar kita supaya berterima kasih kepada yang memberi kepada kita. Maka lebih besar daripada itu, nikmat itu Allah datangkan mak ayah tadi itu Allah Ta'ala. Maka terima kasih kepada Allah Ta'ala dengan mengasihinya dan membesarkan Allah Ta'ala dan merendahkan diri kepada Allah. Apa yang dimaksudkan dengan nikmat daripada Allah Ta'ala itu hendaklah diperlakukan menurut yang disukai oleh Allah Ta'ala. Apa maknanya? Nikmat tadi itu hendaklah diperlakukan menurut yang Allah suka. Maka jawabnya, nikmat itu hendaklah diperlakukan menurut yang disukai oleh Allah, dan janganlah nikmat itu diperlakukan kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Segala ibadah adalah disukai oleh Allah, dan yang Allah benci apa dia? Maksiat. Maksiat ni wajib tak kita cegah? Wajib dah. Cuma ni ada maksiat yang Rasulullah sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Hadis yang masyhur, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Man ra'a munkaran, siapa yang nampak benda mungkar. Apa makna mungkar? Mungkar ni bukan semua benda yang tak baik itu mungkar. Faham tak? Tak semua yang kita rasa benda tak elok itu mungkar yang wajib kita cegah. Tidak begitu. Kerana sama ada benda itu ma'ruf, baik, atau mungkar itu balik kepada nilaian syarak. Kalau agama kata benda ni baik, maka ia ma'ruf. Kalau agama kata benda itu mungkar, jahat, keji, maka ia adalah mungkar yang wajib dicegah. Sebab kalau kata baik, banyak benda baik. Kadang-kadang kita dengar kempen-kempen ni banyak je yang baik-baik, tapi tak semua kempen-kempen tu benda ma'ruf. Contoh dia kempen daripada orang bukan Islam. Kempen-kempen yang kita dengar bertahun-tahun dulu, mungkin kempen hari ni pun ada. Kempen supaya sama rata antara lelaki perempuan, cara berpakaian, lelaki berhak macam perempuan, perempuan berhak macam lelaki. Kenapa nak didiskriminasikan? Kita adalah manusia yang sama-sama hidup atas dunia, dia kata. Maka adakah itu kita dengar, ya baik juga ya. Memang zaman sekarang lelaki perempuan sama-sama berjuang. Tetapi di sisi syarak tak boleh.
Jadi walaupun di sisi akal kita benda tu baik, di sisi syarak ia adalah sesuatu yang ditolak. Lelaki ada hak-haknya, ada tanggungjawabnya, perempuan ada bahagiannya, ada peranannya, ada batasannya. Sebab tu kita tengok pelik-pelik lah, orang lelaki pakai macam perempuan. Kadang kita pun tengok ni perempuan ke lelaki pun ada juga. Kalau artis lagi lah yang hak Korea tu, lelaki ke perempuan kita pun tak tahu, macam perempuan tapi lelaki. Orang perempuan pun macam tu juga. Tapi orang barat kata tak apa, ini kan sama hak masing-masing. Jadi nak faham kat sini, tidak semua perkara yang didengar baik di sisi akal kita maka itu baik di sisi syarak. Baik di sisi syarak apa dia? Sesuatu yang diiktiraf baik oleh syarak dan diterima akal yang sejahtera. Maknanya kalau agama menilai ia sebagai satu yang baik, maka ia ma'ruf yang kita kena serta. Kita kena amru bil ma'ruf, suruh orang buat baik, terutama pada perkara-perkara yang disepakati. Pergi sembahyang lah, tak sembahyang kan apa tak sembahyang, 5 waktu wajib sehari semalam. Puasa lah, bulan puasa kenapa penting ni, perkara ma'ruf, suruh orang, macam-macam. Atau sebaliknya perkara mungkar. Jadi mungkar juga dengan maksudnya perkara yang keji di sisi syariat, barulah kata mungkar. Dan mungkar itu ada juga perkara yang khilaf, ada perbezaan pandangan ulama. Kalau perkara itu mungkar disepakati para ulama, turun firman Allah Ta'ala, turun ayat Quran dan hadis, maka ulama sepakat kata benda ni benda yang keji dan wajib kita cegah. Contoh dia zina. Tidak ada ulama yang berpandangan bahawa zina itu ada hukumnya harus, ada hukumnya sunat, tak ada tuan-tuan. Waliyazubillah, tak ada. Begitu juga judi, sepakat ulama judi itu haram. Begitu juga minum minuman yang memabukkan, sepakat para ulama kata haram. Begitu juga hukuman mencuri, maka sepakat ulama kata haram. Maka itu mungkar yang wajib dicegah. Bahkan rasuah, riba dan sebagainya, itu adalah mungkar yang wajib dicegah. Namun di situ juga ada juga perkara-perkara yang khilaf. Contoh dia riba. Riba ni hukum dia haram, sepakat para ulama. Bahkan dalam Al-Quran Allah isytihar perang kepada orang yang mengamalkan riba. Tetapi dalam perkara perincian riba itu, ribawi itu ada khilaf. Contoh dia dalam jual beli emas. Di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita tak boleh beli emas secara tangguh, tak boleh beli ansur. Itu pandangan mazhab kita. Tetapi ada khilaf ulama yang mengatakan bahawa emas bagi perempuan seperti gelang, rantai, itu adalah pakaian mereka, yang mana pakaian itu harus dibeli secara tangguh, maknanya secara ansur, secara hutang. Maka di situ ada khilaf ulama. Jadi kalau orang itu beriktikad dan beramal dengan pandangan yang mengatakan harus, kita tak bolehlah kata kamu buat benda haram, perkara ini mungkar, mesti kita cegah. Tak, selagi mana ada sandarannya. Tetapi kena lihat sama dia muktabar khilafnya ataupun tidak. Contoh dia, kalau orang perempuan sembahyang, di sisi jumhur ulama dan mazhab Syafi'i, hukumnya tak sah lah sembahyang kalau nampak kaki. Perempuan sembahyang nampak kaki tak sah. Itu pegangan kita lah. Namun di situ ada pandangan qaul di sisi mazhab Hanafi mengatakan tak wajib bagi perempuan tutup kaki. Jadi dalam keadaan itu, apabila kita melihat, kita beriktikad, kita berpegang pada pandangan mazhab kita yang mengatakan bahawa tak sah solat bagi perempuan yang sedemikian keadaannya, tiba-tiba anak-anak kita, kawan-kawan kita sembahyang dalam keadaan begitu, dan dia tidak mengetahui akan pandangan ulama yang lain, dan kita tahu, dia pun tahu dia berpegang pada pandangan tersebut, maka itu mungkar yang wajib kita tegur. Ubah ni tuan-tuan bukan dengan marah orang. Tegur ni banyak cara tegur. Kita tegur dengan hikmah, kita bagi tahu ni hukum dia sekian. Tetapi mungkar yang mesti kita cegah. Sebab itu bila Rasulullah kata man ra'a mungkaran, siapa yang dapat benda mungkar maka cegah. Ra'a dalam hadis ulama kata bukan nampak saja, dia tahu benda tu berlaku maksiat. Orang berkumpul ramai-ramai tu buat maksiat, campur lelaki perempuan, berbasah-basahan, contoh.
Saya tak tahu, saya tak nampak depan mata saya, tapi saya tahulah. Jadi ra'a dalam hadis ni, syarah hadis ulama kata bukan nampak sahaja. Nampak tu jelas, bahkan mengetahui ia, atau disebut mengetahui akan hukum perkara tersebut. Dia tahu benda tu haram, maka Rasulullah kata falyughayyiruhu biyadihi, maka ubah dengan kemampuan yang ada pada dia, sama ada kuasa, tidak mampu, lidah, nasihat dan sebagainya. Dan itulah juga pada hati, wazalika adalfu iman, itulah selemah-lemah iman. Sebab maksiat di benda yang mungkin boleh main. Allah Ta'ala tak akan turunkan musibah bala itu pada satu golongan sahaja yang melakukan maksiat, sedangkan ada orang-orang alim, orang-orang soleh yang membiarkan maksiat itu berlaku. Kata Rasulullah, na'am, ya, kata Rasulullah, apabila kejahatan itu berleluasa. Kan Nabi baca Sayyidah Zainab cerita dalam satu riwayat hadis, Nabi bangkit daripada tidur dalam keadaan wajah baginda kemerahan, muhammaran wajhuhu. Kemudian Rasulullah kata la ilaha illallah salasan marat. Nabi kata la ilaha illallah 3 kali. Kemudian Nabi bersabda dengan maksud dia, malanglah umat Islam, ataupun disebut wailul lil Arab, malanglah umat Arab. Maka dia kata telah pada hari ini telah terbuka pintu Ya'juj wa Ma'juj sebesar ini, sambil baginda mengisyaratkan dengan jari, ibu jari dan jari telunjuk. Dalam hadis ni Nabi beritahu pintu Ya'juj wa Ma'juj telah terbuka sebesar ni. Kemudian Sayyidah Zainab tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anuhlik, adakah kita akan binasa wa indas salihin, sedangkan pada kita ada orang-orang soleh ni. Orang soleh zaman Rasulullah ni bukan masa soleh zaman kita. Orang soleh zaman Rasulullah ni ada sahabat-sahabat Nabi. Apakah akan diturunkan kebinasaan kejahatan ini sedangkan ada orang-orang soleh? Kata Nabi, ya, apabila kejahatan berleluasa. Maknanya kalau kejahatan itu dibiarkan saja, sama ada kamu orang soleh, ada orang alim, ada orang ahli ibadah, hari ni kata ada orang masjid, ada orang yang bela anak yatim, ada orang yang jaga kebajikan masyarakat, tolong orang dan sebagainya, namun apabila kejahatan maksudnya kemungkaran dibiarkan macam tu saja, tidak diubah dengan kemampuan yang ada pada dia, maka Rasulullah kata akan binasalah umat tu. Sebab tu hati-hati dengan kata-kata bila kita tegur, maka si fulan akan mengatakan maksiat ni maksiat aku, apa-apa pun yang berlaku kena kat aku, esok dalam kubur urusan aku. Contoh. Maka kena ingat, apabila dibiarkan kejahatan, maka musibah balasan dari Allah tak timpa pada orang yang buat itu saja, tetapi kepada semua, kerana membiarkan kejahatan itu berleluasa. Itu masuk pada perkara mungkar. Nikmat itu hendaklah diperlakukan menurut yang disukai oleh Allah Ta'ala, dan janganlah nikmat itu diperlakukan kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala, maksiat, mungkar. Segala ibadah adalah disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita nak tunjukkan perkara yang Allah suka ni? Allah suka ibadah. Lagi, Allah membenci maksiat. Dan nikmat anggota yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita hendaklah digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah. Jadi Allah bagi anggota zahir ni nak syukur kepada Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Pertama, mata, dia kata. Ni cara kita nak kembalikan rasa nikmat tu, syukur kepada Allah Ta'ala. Mata buat apa? Mata hendaklah digunakan untuk melihat Al-Quran. Nombor 1, sering kali kita baca daripada awal kita. Bila masuk bab anggota zahir ni, sama ada dia mata atau mulut atau telinga. Kalau mata, dia akan sebut melihat akan Al-Quran. Kalau mulut, dia kata membaca akan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Ta'ala. Kalau telinga, dia sebut mendengar akan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian dituruti hadis-hadis Nabi SAW. Jadi cara hamba bersyukur kepada Allah Ta'ala adalah melihat Al-Quran dengan matanya, melihat kitab-kitab ilmu pengetahuan. Lihat kitab ilmu, maksudnya ilmu agama kat sini.
yang mana melihat langit dan bumi, melihat bukti keagungan ciptaan Allah Ta'ala ni. Lihat langit, lihat bumi, itu tanda kita syukur. Lihat alam. Hak ni cerita orang selamat tuan-tuan lah. Masuk hutan selamat kan. Ni geng-geng masuk hutan ni. Ni geng-geng beroga lah. Tak naik dah. Jangan, hati-hati je lah ya. Lihat alam. Besarkan Allah Ta'ala. Besarkan Allah Ta'ala. Berada pada tempat tinggi esok, takbir Allahu Akbar, membesarkan Allah Ta'ala. Jangan menyanyi pula, inilah barisan kita kat atas bukit kan. Taklah salah, tapi tak kena lah. Barisan apa? Pertama kali puji Allah Ta'ala, besarkan Allah Ta'ala. Ini ciptaan Allah Ta'ala. Gunung, pasak bumi, autad. Tak ada bukit gunung ganang ni, bumi ni bergoncang. Besarkan Allah Ta'ala. Dan melihat sekalian makhluk Allah Ta'ala dengan tujuan untuk memerhatikan kebesaran Allah. Betul. Yang menjadikan segala makhluk itu, tengok haiwan. Kadang orang yang saintis ni tuan-tuan, dia kaji sampai di luar kemampuan kita kan. Dengan teknologi dia ada, masuk laut yang sangat dalam, jumpa macam-macam yang tak pernah jumpa. Makhluk-makhluk Allah Ta'ala pada keadaan yang sangat gelap gelita. Kesemuanya untuk apa? Kalau dia orang beriman, supaya dia untuk melihat perkara-perkara yang menunjukkan, memerhatikan kebesaran Allah yang menjadikan makhluk itu. Lepas tu kalau kita satu orang yang suka memerhatikan alam ni, tujuan dia adalah kita melihat, memerhatikan kebesaran Allah yang cipta makhluk itu. Bukan ia digunakan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan dan yang ditegah oleh syarak. Ini jelas, ini kita faham. Yang keduanya, anggota telinga. Hendaklah digunakan untuk mendengar Al-Quran. Sekali lagi, telinga ni guna untuk mendengar Al-Quran. Al-Quran ni bila dengar ni, Allah perintahkan supaya kita jangan bercakap, dengar. Sebab tu ada saranan ulama, kalau pasang ayat-ayat Quran tu, tengok keadaan tempat. Sebab tu di kedai-kedai mamak biasa dulu-dulu dia pasang ayat Al-Quran. Jadi kedai makan ni biasa orang bersembang lah. Jadi bila bersembang ayat Quran dipasang tu, seolah tidak menghormati bacaan ayat Quran yang dialunkan. Maka ubahlah kedai-kedai yang Muslim ni membawa kepada selawat, macam-macam tu lah. Tak ada lagi bacaan ayat Quran. Macam kita lah buat majlis, datang orang kampung, datang rumah, pergi tahlil, baca-baca tahlil, tiba-tiba satu puak ni bersembang pula. Ada kan, tak hormat tu. Yang sembang tu pula bini kita bersembang pula. Sudah, kita jumpa orang, ahli keluarga kita bersembang, apa pandangan? Jadi tak kena, tak kena. Kemudian mendengar ilmu pengetahuan, dengar ilmu. Kun aliman, jadi orang alim, kata Rasulullah. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Au mustami'an, tak jadi alim, kurang-kurang kita jadi orang yang nak belajar jadi alim. Tak jadi orang yang belum belajar jadi alim. Mustami'an, jadi orang yang suka dengar ilmu. Mustami'an. Atau yang keempat kita, jadi muhibban, jadi orang yang suka pada ilmu. Dia tak ada kemampuan duk sibuk sangat, tapi kalau bab ilmu dia seronok, dia suka. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, fatuhli, kamu akan binasa. Maknanya keempat tu tak ada pada diri dia. Alim pun tak mau, belajar pun tak mau, dengar pun tak mau, suka pun tak ada. Ni apa majlis-majlis ni? Kita buat benda lain boleh tak? Contoh, sedangkan masjid surau ni peranan dia ada trust, ada benda-benda sampingan. Trustnya adalah solat, itu adalah kewajipan. Sunnahnya berjemaah, kemudiannya pusat ilmu.
pusat ilmu, maka kena adalah pengajian ilmu. Habis kita nak buat macam mana? Kalau tak ada pengajian ilmu, dia nak sebut apa? Kemudian datanglah pusat tempat orang bermasyarakat, bermuamalat dan sebagainya, dengan menghormati institusi masjid. Masih ada adab-adab lagi. Kalau nak buat kenduri kendara, pastikan jangan sampai langgar adab masjid, pasang lagu kuat-kuat. Itu semua kita jaga batas-batas dia. Wallahu a'lam. Lagi, dan mendengar zikir pada mengingat Allah Ta'ala, itulah telinga. Mendengar Al-Quran, mendengar majlis ilmu, mendengar ilmu pengetahuan, dan mendengar zikir yang mengingat kepada Allah. Dan jangan gunakan telinga untuk mendengar perkara-perkara yang haram, atau perkara-perkara yang makruh, atau perkara yang sia-sia. Jadi haram ni yang disepakati haram lah. Mengumpat haram, hak jangan dengar, fitnah dan sebagainya, dan perkara-perkara yang lara, yang sia-sia, tinggalkan. Kemudian anggota yang ketiga, itulah anggota lidah. Cara syukur seorang itu, hamba itu, hendaklah digunakan untuk berzikir dan mengingati Allah. Zikir dan mengingati Allah, itu cara dia. Dan membaca Al-Quran, mengucap syukur dan alhamdulillah kerana menerima nikmat daripada Allah. Itulah kalimah tahmid. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sampai ke syurga ungkapan tu dibawa. Lidah ni ucap syukur dengan lafaz tahmid, alhamdulillah. Kalau nikmat itu Allah bagi, dan nikmat itu adalah yang kita hajati, dan benda itu baik untuk kita, sesuai untuk kita, kita ungkapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Adapun segala perkara yang Allah timpa atas kita, kita masih disuruh untuk mengucapkan kalimah tahmid, alhamdulillahi ala kulli hal. Maknanya apa keadaan pun sebutlah alhamdulillah. Cadangnya nak duit banyak ni, dapat banyak tu ya, alhamdulillah ala kulli hal. Cadangnya belajar anak rajin dah, tuition sana sini, online ada, macam-macam buku kita beli, kod lah dapat 10A, 11A. Tengok anak dapat kurang daripada itu, kita nak kata apa? Alhamdulillah, sebut je alhamdulillah. Sikit ataupun banyak nikmat itu, kembalikan lidah itu dengan mengucapkan kalimah tahmid, alhamdulillah, kerana menerima nikmat daripada Allah. Baik, yang keempatnya, tangan. Tangan janganlah ia digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, seperti memegang atau menjamah makanan-makanan atau minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi memegang ni termasuk makanan haram atau minuman ni, seperti arak. 10 golongan yang dilaknat pada arak itu termasuklah yang terlibat dalam urusan pembuatan arak, yang memerahnya. Itu sebab tu anak-anak kita, anak-anak muda ni kalau kerja, kalau ada anak-anak lah dapat SPM nak kerja, pilihlah kerja untuk dia, jangan dia pilih kerja untuk diri dia. Tanya dulu nak kerja mana. Nak kerja bulan bintang, dia kata. Anak saya dulu habis SPM, dia kata ayah nak kerja, kawan ajak kerja bulan bintang. Jauh bulan dan bintang. Jual baju ayah, dia kata, jual baju raya, jual bulan bintang. Tak payah. Makcik belakang ni offer buat tokayaki kat rumah aja. Pukul 3 pagi, pukul 6 sampai pukul 9 pagi. Tinggi tak bayar dia? Dia uruskan tokayaki. Tak payah ke bulan bintang, jauh, orang perempuan tak sesuai dah. Tapi kalau dia tahu cerita ayah dia lagi ya. Saya lepas SPM tu tahun 95, kerja Singapura tuan-tuan. Ni bulan bintang ayah dia tak bagi. Ayah dia dulu kerja Singapura, kerja KTMBC, Kereta Api Tanah Melayu ni, selingan tuan-tuan, bagi hilang ngantuk. Kereta Api Tanah Melayu catering. Pukul 10 malam dekat Kuala Lumpur tu, dulu kat Central tak ada lagi, Kuala Lumpur tu lah KTM, sampai 6 pagi kat JB, masuk Singapura, duduk situ 6 pagi, 10 malam Singapura, balik hari-hari, 3-4 bulan tak silap, part time PSPM.
Jauh pergi dia. Waktu tu $1 sama dengan RM1. Orang sana terima duit kita, bayar nasi lemak pakai duit ringgit Malaysia, dia terima. Sekarang cuba bagi jauh beza dia. Itu selingan lah. Saya nak cerita dia, anak-anak yang kerja tu, tengoklah tempat kerja dia, kadang ada tempat jual beli premis yang memaksa anak tu uruskan store keluarkan botol arak, susun tin arak dan sebagainya. Malang lagi pula kena jual beli, uruskan pembelian, penjualan dan sebagainya. Maka pilihlah, kalau selagi ada pilihan, maka pastinya ada pilihan, maka pilihlah sesuatu yang menyelamatkan anak kita daripada kebiasaan, normalisasi mungkar tersebut. Wallahu a'lam. Atau makanan yang diharamkan. Yang kelimanya, perut. Janganlah ia diisi dengan makanan-makanan atau minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita bahas dah kan bab perut ni. Ada benda yang syubhah pun dilarang untuk kita makan. Benda yang meragu-ragukan, elakkan, itu lebih baik. Apatah lagi kalau perkara itu jelas haram. Soalan, apakah kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang bersyukur? Jadi kemudian didatangkan dalil-dalil daripada ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Kita bacakan. Antara disebut pada firman Allah Ta'ala surah Ibrahim ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman pada a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat ni biasa kita baca. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ulang-ulang ayat ni. Kata apa? Jika kamu bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu, maka nescaya akan Allah tambat lagi nikmat, atau disebut tambah, ditambah ta sini, tambah lagi nikmat itu kepada kamu, dan jika kamu tidak bersyukur, maka azabku, kata Allah, ke atas kamu sangatlah sakit dan pedih. Ni la in syakartum la azinakum. Kamu syukur, Allah tambahkan lagi nikmat. La in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku sangat pedih. Kemudian pada ayat yang berikutnya, surah Ali Imran ayat 144, wasayajazillahu syakirin, dan nanti Allah akan memberikan balasan-balasan kepada orang yang bersyukur. Balasan maksud ini syurga Allah Ta'ala. Soalan, apa sabda Nabi SAW mengenai orang yang bersyukur? Jadi kemudian didatangkan hadis tentang syukur tadi. Yang pertamanya, Nabi Muhammad SAW ada bersabda, at-ta'imu asy-syakiru bimanzilatis sha'im as-sabir, atau sebab as-sa'imis sabir. Orang kenyang bersyukur mempunyai kedudukan yang sama dengan orang puasa yang sabar. Dua amal yang mulia. Yang pertama puasa, yang kedua adalah syukur. Orang yang berpuasa ni amalnya besar, fadilatnya besar, balasannya besar di sisi Allah Ta'ala. Maka Rasulullah menyebut dalam hadis ni persamaan di antara orang yang kenyang dan dia bersyukur, maka mempunyai kedudukan yang sama dengan orang yang puasa yang bersabar. Dia puasa, dia bersabar. Sama orang yang kenyang, tapi dia kenyang, dia bersyukur. Ada orang dia kenyang, dia tak ingat dah, duk menyandar gitu, dia tak ingat dah, dia kenyang. Jadi kalau dia kenyang, dia bersyukur atas nikmat makan dia tadi, sama dengan orang yang berpuasa yang bersabar. Masya Allah. Seronok lagi kenyang tadi, cuma payah nak bersyukur dengan kenyang. Kalau kita kenyang dan bersyukur, itu sama macam orang yang sedang bermujahadah berpuasa ni, dan dia bersabar dengan puasa, tak makan tak minum. Besar fadilat dia. Orang bersyukur ni, kenyang bersyukur lebih sama macam orang puasa. Yang keduanya, Rasulullah bersabda, yunada yaumal qiyamati liyaqumil hammaduna fayaqumu zumratun fayunsabu lahum liwa'un fayadkhulunal jannah. Qila wa man al-hammadun? Qala alladhina yashkuruna Allah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Diseru pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah, supaya bangkit berdiri hammadun. Yunadu yaumal qiyamah liyuqimal hammadun. Nanti ke akhirat ni akan diseru kepada siapa? Bangkitlah hammadun, kata Nabi. Kemudian
Hammadun dengan maksud orang-orang yang memuji Allah Ta'ala. Maka berdirilah mereka itu sebagai satu kumpulan dan diberikan kepada mereka itu satu panji-panji, dan mereka pun masuk ke dalam syurga. Kemudian sahabat tanyalah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa Hammadun itu?" Kata Rasulullah, mereka ialah orang yang bersyukur kepada Allah atas segala hal. Kita sebut tadi, atas segala nikmat Allah bagi itu, kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala, maka kedudukannya di akhirat nanti akan diseru kepada mereka ini, iaitu golongan Hammadun. Lalu sahabat tanya, siapakah Hammadun itu? Mereka ini berterima kasih pada Allah dalam segala hal. Lepas tu kena biasakan lidah kita, apa pun yang ditimpakan kepada kita, sebutlah Alhamdulillah. Kalau musibah, maka sebutlah Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah ni boleh kita sebut secara umum. Musibah tu turun, musnah harta, ternakan, manusia, ada Islam, ada tak Islam. Masalah contoh waliyazubillah, gempa bumi, ribut taufan, habis musnah satu kawasan. Kita dengar musibah tu, kita kata apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Bolehkah kita sebut ada orang kafir tu? Ulama kata boleh, harus sebut. Sebab musibah tu Allah datangkan dan kepada Allah dia mereka kembali. Boleh. Cuma yang haram kepada kita adalah mendoakan keampunan kepada orang yang musyrik. Dia mati dalam keadaan musyrik, jelas zahir dia dalam musyrik. Tok Sami dia panggil, dia ambil mayat, dia uruskan ke bumi, bakar ke tak tahulah cara dia dan sebagainya. Jelas dia mati dalam keadaan musyrik. Maka kita orang beriman, orang Islam, haram mendoakan keampunan orang mati dalam keadaan musyrik. Tak boleh. Allah sebut dalam Quran. Bahkan Allah tegur, Allah perintahkan kepada Nabi dan orang-orang beriman. Jadi kita tak boleh lah dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang ada orang bukan Islam meninggal, mati. Boleh kata kita si fulan mati, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Minta kita kata Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa. Tak boleh. Kita tak boleh mendoakan keampunan orang yang memang jelas mati dalam musyrik. Tak boleh. Bahkan kalau kita rest in peace pun hati-hati. Rasa tak boleh. Kalau kita mendoakan keselamatan ke atas dia, tak ada selamat dah orang yang mati yang tak beriman orang tak. Cuma ketika dia masih hidup, kita boleh doakan dia. Doalah. Rasulullah pernah mendoakan dua Umar, dan Allah beri petunjuk hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Maka boleh kita doakan. Masih dia musyrik, atas dunia masih hidup dia musyrik, jadi kita doakan dia. Boleh. Ya Allah, berikanlah, nampak dia ni baik, tolong orang, baiklah. Banyak orang bukan Islam dia macam tu, baik, sifat baik. Jadi kita doakan supaya Allah berikan hidayah kepada dia, supaya dia dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu dibenarkan dalam agama kita. Wallahu alam. Baik, nanti kita masuk pada perkara yang 34. Perkara 34 ialah ikhlas. Tapi sebelum tu saya nak bacakan satu hadis. Dalam kitab Penawar Bagi Hati ni saya ambil satu hadis sebagai penutup kita malam ni. Cerita dia tentang apa? Tentang syukur. Saya baca terjemahan hadis ni panjang. Di suatu datang seorang sahabat, maka dia berkata, wahai ibuku, daripada Ubaid bin Umair, sudah sampai masa untuk meziarahi kami. Maka dia berkata, wahai ibuku, aku berkata sebagaimana perkataan orang yang terdahulu, jarang kalah mengunjungi, maka nescaya akan menambah kecintaanmu. Ubaid bin Umair berkata, beritahulah kepada kami tentang satu perkara yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ni tanya kepada isteri Rasulullah, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah pun terdiam. Kemudian Aisyah berkata, di suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Aisyah, biarkanlah aku beribadah kepada Tuhanku pada malam ini. Aku berkata, demi Allah, sungguh aku sangat suka berdekatan denganmu, akan tetapi aku suka apa-apa yang membuatmu senang. Isteri ni fitrah dia memang sukalah dengan suami, dekat dengan pasangan dia. Cumanya dia melebihkan kalau suami dia itu buat sesuatu yang disenangi.
Tapi yang disenangi Rasulullah itu apa? Maka baginda pun berdiri dan bersuci. Nabi suka apa? Nabi nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nabi bangkit, Nabi bersuci, lalu kemudian Nabi solat. Maka baginda terus menangis sehingga tangisan membasahi pangkuan baginda. Kemudian baginda terus menangis sehingga membasahi janggut baginda. Kemudian baginda terus menangis sehingga membasahi lantai. Lalu datanglah Sayyidina Bilal melaungkan azan solat subuh. Ketika Bilal melihat Nabi menangis, maka Bilal berkata, "Wahai Rasulullah, mengapakah engkau menangis? Padahal Allah mengampunimu dosa-dosamu yang lalu, bahkan yang akan datang." Apa Rasulullah jawab? "Tidakkah aku ini mahu menjadi hamba yang bersyukur?" Nabi kata apa? "Afala akunu abdan syakura." Tidakkah aku ini mahu menjadi hamba yang bersyukur? Sungguh turun kepadaku malam ni sebuah ayat. Celakalah orang yang membacanya dan tidak merenungkannya. Apa ayat itu? "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Ayat ni turun, Nabi kata celaka masuk kat sini bukannya kufur. Celaka sini kata Imam Ghazali, rugi dia. Rugi dia kerana apa? Kerana hilang, disebut terhalang dia daripada mendapat manfaat ayat Al-Quran. Maknanya bila Rasulullah menangis ni sebab bila Nabi baca ayat-ayat Allah Ta'ala, Nabi menangis. Nabi menangis sehingga seperti yang disifatkan tadi, basah janggut Nabi sampai ke lantai. Nabi menangis atas perkara tersebut. Kemudian bila Bilal tanya, dia heranlah, Rasulullah ni kan diampunkan dosanya pada yang lampau dan yang akan datang. Rupanya Rasulullah kata, rugilah kalau kita ni baca ayat Quran tapi kita, kata Imam Ghazali, Quran ni bukan saja untuk dibaca tapi untuk difahami, ditadabbur. Maka rugilah bila turun ayat Quran ni mereka tidak menggunakan akal mereka, hati mereka untuk memahami ayat Quran. Itu maksud itu. Dan pada riwayat yang lain disebut oleh Aisyah kata apa? Nabi semayang hingga bengkak kakinya. Kemudian dikatakan kepadanya, yakni Aisyah, "Wahai Rasulullah, mengapa kamu melakukan ini padahal dosamu yang dahulu dan akan datang diampunkan?" Kemudian Nabi menyebutkan dalam sabdanya, "Afala akuna abdan syakura." Dengan riwayat yang lain, salahkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah ni walaupun dah diampun, maksum, tetapi Nabi syukur dengan terus mendekatkan diri kepada perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi nanti kita tangguh kuliah kita ni pada bab sifat ikhlas. Wallahu alam, insyaallah. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.